Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan berita terkini, Al-Zahra School kembali bersiaran hari ini. Murid Al-Zahra School terus cemerlang menentukan nama dalam pertandingan kemahiran Amil Islami atau Kamil Sekolah Agama Negeri peringkat Zon Kajang 2026. Pertandingan berlangsung 2 hari iaitu pada Khamis dan Sabtu lalu di Sekolah Rendah Agama Sungai Kantan 3, Kajang. Dalam pertandingan Kamil tahun ini, Al-Zahra School muncul juara dalam acara Tilawah Al-Quran kategori perempuan menerusi Arni Hakim Muhammad Zul Syuhada. Manakala Abdul Basit Muhammad Abdul pula dinobatkan sebagai juara hafazan terjemahan kategori lelaki. Turut cemerlang Aira Muhammad Zairi Hamzah yang berjaya merangkul tempat kedua dalam acara syarahan Bahasa Melayu kategori perempuan. Ketiga-tiga mereka melayakkan diri ke pertandingan peringkat antara daerah yang akan berlangsung pada 20 Jun depan. Sementara itu, 2 lagi murid Al-Zahra School turut mencipta nama sebagai pemenang tempat ketiga. Mereka ialah Ari Al-Uzair Nurul Azam dalam acara syarahan Bahasa Melayu kategori lelaki. Manakala Sofi Akhtar Wafar Abdul Ghafur pula menang dalam acara Azan Iqamah. Pertandingan Khamis Sekolah Agama Negeri peringkat Zon Kajang tahun ini melibatkan 38 buah sekolah. Al-Zahra School menampilkan keseluruhan 12 peserta dalam Kamil tahun ini. Turut mewakili Al-Zahra School Abdul Fattah Muhammad Abdul, Mariam Kamarun Rizwan, Altaf Muhammad bin Muhammad Rabani, Medina Khadijah Muhammad Suhaimi, Amal Faris Salahuddin, Muhammad Adam Muhammad Sabri dan Nik Nur Syafiah Nik Muhammad Nabil. Seluruh warga Al-Zahra School mengucapkan syabas dan tahniah atas pencapaian tersebut. Kami di Bilik Berita Al-Zahra School turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada guru penyelaras Kamil 2026, Ustazah Ain dan semua guru pembimbing kami. Mereka ialah Ustaz Aziman, Ustaz Iqmal, Ustaz Zahirul, Ustazah Ain, Ustazah Hana, Ustazah Mas, Ustazah Sabrina, Ustazah Ati, Ustazah Asma, Teacher Yaya, Teacher Hazira dan Teacher Zeti. Sekian berita terkini dari studio AZS News. Bertemu lagi dalam lain-lain laporan yang akan kami bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.